Lagi 6 minit kita masuk ke Taliban. Oh, nampak tak cantik tak? Tapi memang kat Vel dekat sini memang Vel lah Wang Kelian ni. Kalau kita exit, dia tak macam dekat Sadau lah. Tak macam dekat Sadau lah, dekat danau sana tu. Okey, kita masuk dekat Taliban Afghanistan. Bukan, sorry, Taliban National Park. 200. Cuba tanya. Okey, nak masuk ke? Okey je. 200 baht. 200 baht one motor. $200 kalau lokal 40 saja. Kalau foreigner 200, samaan RM25 seorang. Dengar tak bunyi macam kera? Dekat sana tu. Ini adalah dia punya national park tau. Dekat satu ni. Jadi dia preserve kat tempat ni. Dan seluruh kawasan dekat sini, termasuklah yang sampai dekat Wang Kelian sana tu, itu adalah dia punya national park. The only yang ada nama kita adalah Malayan Tapir. Okey, dekat sini kita selesai settle, ambil gambar dan sebagainya. Tapi kita nak pergi ke depan ni. Apa ada kat sini? Actually tempat ni luas lah. Dan rasanya tak ramai pengunjung. Tengok jalan dia pun berlumut. Ini kalau salah corner sikit ni memang tergolek dog ni. Kalau kita tengok kat depan ni, dia punya instruction tadi, depan ni adalah camping site. Tapi at the same time ada air terjun. Ada off-road sikit lah yang tak ada tar. Campground. Sini dia punya camping site dah. Tapi camping site bayar RM200, RM25. Besi tempat lain lah kan. Lagi pun dekat sangat ni Wang Kelian ni. Okey dah. Okey. Baru tahu kenapa saya nak pergi motor off-road. Makan. Tengok dah makan. Tanjung Po boleh? Tanjung Po. Patam lepas ni. Lepas ni Patam. Okey.